Wow, rumah penuh dengan air pancut untuk tanaman sendiri. Wow, best. Macam ni memang save masa. Jom tengok macam mana nak buat, ha? Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the Salmanas channel. So, hari ni kita nak kongsikan sedikit idea. Dia plug and play saja. Macam mana nak buat sistem penyiraman automatik. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Situ ada 1, 2, 3 sampai hujung sana. And then kita pusing belah sini pun. Nampak? Dia siram automatik sampai lah ke hujung sana. Memang nice. Dia punya mekanisme dia simple. Jom saya tunjukkan. Mudah, hanya tarik wire and then potong dekat mana nak and masukkan kepala T ni. Boleh sambung atas bawah, boleh bubuh dia punya pemancut dia, kemudian sambung manual kepada pipe dan terus on. Tada! Mudah kan? Boleh bengkok-bengkok lagi. Nak pokok mana, nak kena mana, semua boleh. Jom Pak Man saksikan macam mana yang Pak Man buat dekat rumah Mama dengan adik ipar Pak Man. Jom. Okey, daripada pump turun kepada pipe ni, kita sambung pipe hitam ni. Dan korang boleh beli stopper ni. Stopper ni dia akan terus ke ni, orang panggil meter automatik. Okey, meter automatik yang mana kita boleh setting. Dekat sini kita boleh tengok 18. Dia 18 minit. Oh, ni 18. 18 ni pukul 6 lah. 6-8 minit. Kita setting tadi daripada pukul 6 sampai pukul 6.20. Dia akan terus. Okey, dia punya kadar siraman dia dalam tempoh 20 minit. Okey, pasang. Okey, terus beli junction ni join daripada plug, daripada pipe besar kepada pipe kecil, kemudian plug and play saja macam ni. Dia pakai ni, nak cabut dia tekan tarik, kalau nak pasang just cucuk saja. So kita dapat menatang ni untuk ni lah, apa panggil, siraman. Nak tajam ke, nak dia macam splash ke pun boleh. Jom kita tengok. Okey, kita sambung balik. Ni yang mana kita dah setting dekat situ satu. Dekat situ kita setting dekat luar. Kalau dekat luar dia nampak nampak dia spray macam mana. Dia boleh spray pokok-pokok di luar. Dan kat sini boleh susun lah mana kita nak spray. Contoh ni kita boleh T junction ni sangat berguna. Okey, dan turun bawah tu sambung ke sini. Nampak? So jangan risau, pokok-pokok memang akan sentiasa basah lah. Okey, dia akan spray dalam tempoh. Tengok spray dia macam mana. Spray dia menarik. Memang patut try. Cara pemasangan dia sangat simple. Tak perlulah kot nak buat video. Kalau buat video nanti kita buat video. Okay, check it out. Jangan lupa beli dan boleh pasang kat rumah DIY.
Sempoi guna sistem ni. Okey. So boleh beli benda ni untuk automatic. Dia siram 2 hari sekali. Sekali siram boleh set nak setengah jam ke, sejam ke, 20 minit ke dan sebagainya. So pokok-pokok automatik tersiram. Penyengat pun pening. Penyengat tengah buat. So auto kena. Wah, basah. Basah. Nice. Terbaik idea daripada boy. Oh. Sini pokok-pokok kat rumah akan automatik tersiram.